سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظيم إلى مشايخنا والمسلمين أجمعين خصوصا إلى والدينا وأولادنا خصوصا إلى فاجر وخصوصا إلى سيدنا وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. قال المصنف فصل أي هذا فصل في أحكام الولاء أي في بيان أحكام الولاء. Ini suatu pasal pada menyatakan hukum wala. Apa dia wala? Wala ni maknanya di sini ialah orang yang memerdekakan hamba. Wala dalam bab ni maknanya orang yang memerdekakan hamba. Barang siapa memerdekakan sahaya, jadi memerdekakan hamba sahaya, dan jikalau dengan katabah, jadi hamba sahaya golongan katabah atau tadbir, ini hamba sahaya golongan tadbir atau saraya atau ba'diyah. Hamba saya ini banyak kategori dia. Kategori katabah, kategori saraya, ada banyak kategori. Jadi kategori dia tu tak ditentukan oleh syarak, banyak jenis.
Ada kitab tulis sampai 18 jenis. Ada kitab tulis lebih pada tu pun ada. Jadi tak tertentu jenis. Maka wala itu baginya. Maka wala itu baginya. Yang ini bagi orang yang memerdekakan hamba itu. Dan segala asabahnya yang lelaki, dan segala asabahnya yang lelaki, yang asabah dengan sendirinya didahulukan yang hampir daripada mereka itu, didahulukan yang hampir daripada mereka itu. Apa maksudnya? Fahamkan dulu maksud asabah. Apa maksud asabah? Asabah ni maknanya yang mewarisi. Yang mewarisi. Itu asal makna asabah. Kalau dalam ilmu faraid, asabah tu orang yang mewarisi harta pusaka. Kalau dalam ilmu faraid, asabah ni ialah orang yang mewarisi harta pusaka. Sebelum asabah ada lagi satu di atas asabah tu, namanya nasab, iaitu keturunan. Lepas nasab barulah dikirakan asabah. Itu kalau dalam ilmu faraid. Jadi maksud dia kata di sini, kalaulah yang memerdekakan hamba itu meninggal, maka tiba-tiba pula hamba itu yang dimerdekakan tadi meninggal pula. Maka dia ada harta. Dia ada harta. Tak kira ada tanah ke seekor dua. Jadi harta yang dimiliki oleh hamba tadi nak jatuh ke siapa? Jatuh kepada asabah, orang yang memerdekakan dia tu. Yang jatuh pada asabah orang yang memerdekakan dia. Yang mana yang terlebih hampir dengan orang yang memerdekakan dia, itulah yang akan dapat harta peninggalan hamba yang mati tadi. Bismillah. Faham? Pasal hamba tadi dia tak dihukumkan macam orang yang merdeka. Bila dia dimerdekakan oleh seseorang, maka seseorang yang memerdekakan dia tu namanya wala. Bila hamba ni mati,
harta hamba jatuh pada walak tadi. Kalau walak tu pun mati, jatuh pada asabah dia. Gitu. Itu masuk kata ayat ni. Maka yang hampirnya dengan mengambil segala faedahnya, seperti mempusakai dengan wala. Ikut kaedah ilmu faraid. Dan jadi wali berkahwin. Wala ni jadi wali berkahwin. Dan lainnya seperti sembahyang atasnya. Kalau dia mati, walak tadi yang paling afdal sembahyang ke atas jenazahnya. Dan wilayatul qud. Apa wilayatul qud? Al-qud ni asalnya bahan api. Wilayatul qud ni mudah-mudahan Al-qud bahan asalnya bahan api. Wilayatul qud tu topik tepi dulu, nanti saya nak tengok lagi masuk. Kalau ikut wilayatul qud, daerah bahan api ataupun negeri bahan api. Lebih tepi dulu, nanti saya tengok lagi apa maksud wilayatul qud. Dan menanggungkan diat, ini menanggungkan denda di mahkamah. Walak itulah yang menanggung dia. Maka hukum walak ini hukum walak ini seperti hukum asabah dengan nasab. Pada ketika ketiadaan asabah dan dengan nasab, kerana asabah walak terkemudian daripada asabah nasab. Apa maksudnya? Maksudnya nasab dulu. Dalam pembahagian harta pusaka dikirakan nasab dulu, lepas tu baru asabah. Jadi kalau tak ada nasab, baru turunlah ke pada asabah. Asabah ni yang mengambil bakinya. Dalam ilmu faraid. Baik, habis. Kerana kuat nasab daripada walak. Nasab lebih kuat pada walak. Nasab seperti ayah, ibu. Dan kerana inilah tiada mempusakai perempuan dengan walak, melainkan perempuan yang merdekakan jua. Kalau perempuan tu yang memerdekakan hamba, barulah perempuan tu jadi walak. Maka kuatlah dia untuk mewarisi harta hamba kalau hamba itu meninggal dunia. Dan jikalau berkahwin sahaya lelaki akan sahaya perempuan yang sudah merdeka, maka dapat anak. Lalu dapat anak.
koma situ. Maka walaknya itu bagi walak ibunya. Kerana anak itu merdeka ia dengan sebab merdeka ibunya. Titik. Maka apabila merdeka akan bapaknya pula, terhela walak daripada mewali ibunya. Terhela ni apa dia terhela? Terhela ni maknanya tertarik ataupun menarik ataupun menjuruskan. Macam orang kata menghela nafas, menarik nafas. Mana kata apabila dimerdekakan bapaknya, maka terhela daripada mewali ibu, ni menjuruskan dia itu menjadi wali kepada ibu, kepada mewali bapa. Yani bahawa putuslah daripada waktu dimerdekakan bapa itu daripada mewali ibu. Titik. Maka manakala terhela kepada mewali bapa, tadi itu dia berada. Dan tiada tinggal seseorang daripada mereka itu, tiada kembali kepada mewali ibu, bahkan adalah pusakanya bagi Baitul Mal. Pusakanya bagi Baitul Mal. Maka jadi mati bapa itu. Maka jika mati bapa itu, padahal ia sahaya, padahal bapa itu sahaya, dan dimerdekakan neneknya, terhelalah walak daripada mawali ibu kepada mawali neneknya yang lelaki itu. Titik. Ni kena buat gambar rajah ni. Tak buat gambar rajah tak pergi. Boleh faham? Siapa faham? Lupa apa lah. 7 suku lah. Minggu depan saya buat gambar rajah. Jadi kita baca dulu, yang minggu depan kita buat gambar rajah. Tak buat gambar rajah tak faham lah. Faham ni? Loh. Ini cerita mengenai hamba sahaya yang dibebaskan oleh seseorang, dimerdekakan oleh seseorang. Bila seseorang itu membebaskan seseorang hamba sahaya, maka orang yang membebaskan hamba sahaya itu dinamakan wala. Kau tak faham? Wala maknanya yang memerdekakan seseorang hamba sahaya. Baik. Hamba sahaya ni bila dia dibebaskan,
Tiba-tiba dia ada harta. Dia ada harta. Dia dah bebas, dia kaya lah, dia buat kerja lah. Sebab dia berniaga ke apa, banyaklah harta dia. Maka dalam hukum fiqh, kalau hamba yang telah dibebaskan oleh walak tadi ni meninggal, harta-harta dia akan diwarisi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh walak. Dan juga oleh akhobah walak tadi. Kalau walak tu tak ada, akhobah dia lah. Tu cerita dia. Berapa jam saya ada appointment. Cerita pula ni. Nanti bawah ni dia panjang dia cerita dia. Tu nak tulis. Nak buat gambar rajah. Apa tu mawali. Cerita itu dia tak faham. Minggu depan saya tulis. Cerita satu-satu panjang itu. Ni bab faraid. Jadinya kita berhenti dekat atas tu dulu. Dan jika berkahwin sahaya lelaki akan sahaya perempuan, berhenti kat situ dulu. Nanti kita sambung. Dan jika berkahwin sahaya lelaki akan sahaya perempuan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana Allahumma ighfir lana dhunubana وارحمهم كما ربيانا صغارا. مشايخنا والمسلمين اجمعين برحمتك يا حبيب. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك. افتح يا رزاق، افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على انبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق، افتح لنا فتحا قريبا وفتحته على انبيائك. صلى الله على سيدنا. سبحان ربك رب العزة الحمد لله.